Selamat. Selamat. Saya terpanggil. Silakan. Ya. Assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni kita main angkat bubu. Setelah sebulan tak angkat bubu. Duk angkat tak ada udang. Biar kita biar. Tengok sampai titi pun dah rosak. Punya lama tak main. Okey geng, jom. Kita pergi angkat bubu. Kita pergi angkat belah atas dulu. Belah atas, lepas tu kita turun belah bawah. Moga-moga ada rezeki hari ni sebelum Ramadan ni. Okey geng, kita ni lah satu nak pergi. Ayak keroh geng. Hujan lebat. Sudah main musim hujan lah. Kita main hari ni dengan master ni. Master dah ngalah. Tipu cilik Jom kita pergi kat ubu jom. Suasana pagi ya. Kita sampai kat sangkar ni. Oh, ayak laju Ayak laju dah, sampah banyak. Sampah kayu. Rumput-rumput hanyut. Okey geng. Bubu kita yang pertama. Setelah sebulan kita tak main kat langsung. Apa jadi pun tak tahulah. Ayak sungai pun dah susu balik lah. Balik lah. Hujan ini dah start hujan lah. Belakang macam bersih. Oh, alhamdulillah geng ada geng. 3 ekor geng. Ada ikan keli mati. Oh, jadi umpan kan. Keng. Padu geng. Yang keli mati geng. Hancur lah keli pun. Kasut pun kita tak bawa kasut tu. Kasut solong. Tak motong ni. Tak lagi busuk ni atas but ni. 1 2. Allah, dah pegam segan. Ikan keli hancur. Tiga ekor kan. Ada saiz kan ni. Dia geng. Ada ramai kat geng turun mengair ni, tapi tu dah ayak sungai, ayak hujan ni. Ayak hujan keroh geng. Keroh ni berat lah. Bukan tak makan tapi nasib lah. Tapi ayak bergerak geng. Macam itu yang kami main tu. Dengan sipu kecil ni. Ayak cantik tapi tak bergerak. Hari ni ayak keroh tapi bergerak. Ayak bergerak pintu ayak buka ni. Sebab hujan lebat. Dah geng. 3 ekor geng. Tu. Sehelok geng. 1 2 3 sehelok. Okey geng, bubu kedua. Bubu pertama tu ni burih juga. 3 ekor. Tengok bubu kedua ni. Ini tak angkat sebulan. Rumput meriah. Kena potong ni. Cucuk mata geng. Mari kita lihat bubu kedua.
Nak tepi. Rasa ada ni kat belakang bersih. Ayat kokoh belakang bersih mungkin ada. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada guys ekor. Mati sekok menyalin. Bubuh. Bubuh berkarat. Tak angkat sebulan tak basuh. Hari ni baru terangkat. Tu dah geng. Saya elok juga hak mati menyalin ni. Ayat keroh udang putih. Okey geng. Bubu ketiga. Bubu pertama ada hasil, kedua ada hasil, bubu ketiga. Bubu ni tengah sikit. Yang dua duduk ke tepi, ke dalam hutan. Hutan tepi tebing ni. Ni dia ke tengah sikit. Tengok apa hasilnya. Tengah selut. Oh, tak ada geng, tak ada. Bubu ketiga tak ada. Sampah berlembak geng. Main dah, main dah. Okey geng, bubu seterusnya. Rumput pemeriah geng, tumbuh sebulan je. Oh, panjang habis. Okey, mari tengok. Dia tekan bawah tali dia pendek tu. Oh, belakang bersih ni. Ayak keruh belakang bersih insya-Allah ada. Oh, alhamdulillah geng ada. 2 4 5 ekor geng. 5 ekor. Buat tali dia pendek. Apa? Tenggelam dalam rumput. Ni baru ayak bubu. Tidak ayak jernih. Ayak apa? Kolam sawit lepas. Udah geng. Saya dah elok kan. 5 ekor kan. Alhamdulillah rezeki. 1 2 3 4 5 ekor geng. Alhamdulillah rezeki. Okey geng, bubu seterusnya. Dia dah. Nasib cuaca mendung ni geng. Taklah panas sangat. Kita mai pun dah sampai sini pun 9 lebih lah. Oh, belakang nampak macam bersih juga. Oh, alhamdulillah geng, ada ke udang ada 4 ekor, ubi ada 1 ekor. Okey geng, udang. Oi, ada 5 ekor udang geng. 5 ekor. Sorry. Nampak dia macam 4 ekor. 5 ekor geng. Udang 5 ekor, ubi 1 ekor. Ubi bulan tu ni saya buat.
Sat ni Sat. Ada beg ayah. Okey geng, bubu seterusnya. Tang sini kena cari pakai cakuk dapat. Ayat tak banyak, senang cari. Bubu dekat pokok ni, pokok jawi ni. Oi, belakang bersih elok geng. Alhamdulillah geng, ada 2 ekor geng. Ingatkan nak jackpot lah, bersih cantik lah. Ayak laju keruh baru nak masuk bubu. Ayak jernih. Angkat bubu bersih Ha? Ada 2 ekor. Iya. Ada dulu, janganlah. Udah meseseh kat ni. Oh, tu 2 ekor. Udah. Dah serok kan. Okey geng, bubu seterusnya. Nak masuk agak bubu kena apa? Kena berkebun sikit, tebas-tebas. Tebas-tebas apa yang betul. Oh, bersih geng. Alhamdulillah geng, dapat 5 ekor geng. Tu dia lepas balik. Dia lepas kan nak pergi kat udang. Kat udang kat ikan. Wah. Tu geng ada. Nak pergi kat ikan. Ada 24 6 ekor geng. Hak ni boleh guna. Hak ni boleh guna. Ikan. Ikan ambil. Kecil sangat dia tu. Ambil ni lepas 2 ekor tu. Lepas balik kecil sangat. Ingat kucing ke adik? Okey geng, bubu seterusnya. Tadi tak nampak geng, pakai takuk lah. Oh dah, ada sini. Ayat surut geng, pintu ayat buka, senang cari bubu. Ni tidak dok mai ayat penuh. Mana dia? Sangkut apa ni? Oh, kayu ni. Ada apa geng? Kat kebor ni. Belakang bersih elok geng. Alhamdulillah geng. Jackpot sikit kan tadi geng. Pelak belakang senang. Oh geng, tu dia geng. Yang itu tak ada sangat biru-biru. Ada halal sana. Tu keadaan pelik. Mai ni hilang mana? Bila mai ayak mai keruh laju dia ada balik lah. Kok mati pun dah sayang. Mati 2 ekor. Mati 2 ekor lama ni. Ada 2 ekor sama dengan 25 ekor kan. 5 ekor saya elok kan. Alhamdulillah. Adik tambah ayat sikit dekat. Alhamdulillah rezeki. Okey geng, bubu seterusnya. Alhamdulillah ada juga hasil ni. Beberapa biji dah. Dan menampakkan hasil lah. Tengok bubu ni. Bubu lama ni. Bubu first model ni. Oh, mana duduk tadi?
Oh, dapat dah. Oh. Tak masih datang geng. Tak tentu lagi. Oh, ada sekok ni. Ini tak ada dah. Ni kan tak ada dik. Ni ada sekok. Sehelok juga. Kita ambil kot ni ya. Sekoknya. Okey geng. Sehelok lah geng. Kan bang? Ayak keruh ni. Ayak hujan kuat ni. Pantai bang ni bang. Cari rebah bawah elok tu. Tapi ayak laju ni. Ayak ni kalau kata jernih. Makan ni ayak laju. Okey geng, kita ingat tak ada udang bu ni. Angkat ada. Ikan ubi ada, ikan tilan pun ada. Tapi tilan halus je lah. Pasang kot. Ada 2 ekor tilan. Ubi gorgon sekok. Udang 2 ekor. Dia tak tahu. Tilan buah dengan ni lah. Buah dengan udang tu lah. Lu sementara. Saya dah tilaan. Pakai cebok angkat. Ubi. Alhamdulillah. Okey geng, bubur seterusnya. Kali dah. Lagu apa adik nyanyi tu? Nah adik. Lagu ikan tilan. Ada belakang cantik kan? Belakang bersih elok ni jackpot. Oh, alhamdulillah kan jackpot. Ayak ni udang naik ke pantai. Tunggu lebih. Oh, speed. Oh. Ya. Ha? Ni. Bang kau. Buang kecil kan? Mana? Balik. Lepas kan? Ayah buat video. Tengah main. Okay geng, ada 2, 4 5 ekor yang boleh guna. Sekok buang halus kan? Lepas balik lah. 2 3 4 5. Adik tambah ayak ke adik? Okey guys, bubur seterusnya. Ayak ni kalau dia pulih balik berjalan ni geng. Main mengai udang best ni. Ayak jernih balik. Bukan jernih ni tu. Bukan jernih nampak semua tu. Jernih cara keruh ni lah. Tak jernih dulu tu, jernih ayak sawit. Alhamdulillah geng. Walaupun tak bersih bubur ada 3 ekor geng. Dan ni baru tak kena lah. Tengok apa? Ni laba-laba. Macam-macam adik.
Telur buah sampah pun gedik dalam bubu ni. Oh, ada 3 ekor kan. Tiga boleh guna. Alhamdulillah. Bapak udang dapat dah. Ha? Udang ni dah berapa ya? Mana tahu. Bawah 100. Bawah 100, bawah 50 kot. Okey geng, bubu seterusnya. Terus cari geng, tak nampak. Silau matahari pula. Lepas tu dengan rumput pula duk tutup botol ni, botol penanda ni. Jenuh pusing pergi balik-balik. Ada yang terlepas dah, biar pergi lah. Nanti ayat banyak senang cari sikit. Tak mana jumpa tangkap ah, tak jumpa biar pergi lah. Tak payah. Cari botol yang tak nampak. Alhamdulillah geng. Ada geng tapi tak besar. Ada 4 ekor ni. Dua ekor yang boleh guna. 2 ekor yang dia lepas ni. Lepas lik dalam sungai. Lempaknya. Apa ni tu? Ni ekor gini. Kan? Dia lempaknya. Apa ni dia? Okey geng, bubu seterusnya. Jenuh cari. Bubu terperosok masuk dalam hutan rumput. Tuh, berselang, bersimpang siu. Oh, tenggelam lah. Dah lepas tali bubu pula. Sat turun. Oh, belakang bersih kan? Bersih kentik je pok bah. Oh, tak. Udang bersih-bersih udah. Oh, ada banyak geng tapi halus-halus. Dia makan apa? Masak mak? Makan limau. Oh, dia geng. Ada 2 ni kalau besar je pok kan geng. Ada 2, 4, 6, 8 ekor geng. 8 ekor. 3 je boleh ambil. Lagi 5 tak balik ah. 2 4 5. Alhamdulillah rezeki. Okey geng, bubu seterusnya. Harap dan lah. Bateri pun tinggal 7% dah ni. Seterusnya. Apa dia? Ikan apa? Oh, kapal timur. Ada geng, ada 2 ekor geng. Alhamdulillah, ada juga sikit.
dulu kan, halus-halus kan. Kita lepas balik kan. Alamak, pil petani pula. Tak kira masuk ubu boleh. Agak tak masuk lah. Dia panggil besar-besar main masuk ubu. Okey geng, ubu seterusnya. Ubu yang mula untuk arah turun ke arah pegalan balik. Arah naik habis lah. Ni apa, bubuk arah turun ke pegalan. Mari kita lihat. Oh, alhamdulillah geng. Oh dia. Menembang ni. Menembang 2 ekor. Tuh. Lagi besar. Besar pula. Jangan jarang kena kembung. Ubu kita spesialis untuk udang galah je, tapi dia masuk kena. Oh, geng tu. 2 ekor. Sehelok. Makan udang ni. Pasang kasih. Ha? Pasang kasih. Oh, mengecik ya. Pasang jantan tengok. Adik pada pandai lah. Pasang kasih. Iyalah. Macam mana adik tak jantan yang tu betina? Tengok warna. Oh, warna kah? Sabarlah. Jangan bohong. Nanti cepat tua. Dia tu. Oh, sehelok. 1 kilo lebih dah kot. 2 ekor ni. Elok ni. Abuan ni. Abuan apa buka puasa esok. Okey geng, bubur seterusnya. Ke belakang bersih kan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada sekok kan? Sehelok juga. Sehelok. Bekarak geng, keluar mana tak tahu dah tu. Okey, bubur seterusnya. Belakang bersih je. Ni jackpot tak? Jackpot. Tak ada sekok geng. Janji ada. Alhamdulillah rezeki. Uish. Dua ni. Banyak sangat ni. Macam muka. Ada sekok ni. Okay. Selok tak? Comel. Tanda kau. Okey, bubur seterusnya. Banyak. Okey.
Alhamdulillah geng, dapat ekor. Mana perut dek? Perut. Alhamdulillah geng, ada juga geng. Ada 2 ekor, 3 ekor. 3 atau 4 ekor tu. Ajak laju je tu, tolak tu. Jangan ada bot lalu pula. Berkalun tu lah. Ada 5 ekor geng. Alhamdulillah, hak ni terlepas balik lah. Eh, 6 ekor. Tu seh tu okey dek. Nak ambil boleh tu. Adik nak ambil ke dah lepas? Ambil main tu, ambil eh. Ambil eh. Kan nak main eh. Hei. Semua benda nak main. Tadi main ikan buntai. Lepas tu main ikan ubi. Lepas tu nak main udang pula. Okey geng, bubur seterusnya. Oh dek, belakang proses dek. Oh, alhamdulillah dek. Oh. Nanti pun bawa lagi awal. So dia ambil dulu. Ha? Alah, tak apa. Alhamdulillah rezeki. Kepit kaki adik. Okey. Kaki adik. Tapi ayam semua tu. Tu. Mati ekor. Ayo. 1. Ayo. Ya. Okey. 2. Okey, 3. Tadi ayam masuk mata. 5 ekor geng, 5 ekor. Saya patah sepit dah tu. 5 ekor udang. Okey geng, bubur seterusnya. Oh, belakang bersih geng. Jackpot tak? Jackpot tak? Kita tengok. Nampak anti tak? Ada 2 ekor geng. Kita nampak anti jackpot lah. Adik duit lagi. Baling lepas siap ni. Hei. Dia kerja ambil main ikan ni. Alah, kawan pun nak hidup. Ada 2 ekor geng. Alhamdulillah boleh selok. Oh, balik ke? Iyalah. Hang bagi kawan tu jadi belon. Lepas tu hang main dia lagi. Dah dalam tu. Jadi belon. Okey geng.
Bubur seterusnya. Bubur lagi 1, 2, 3, 4 biji geng. 4 biji geng. 4 biji geng habis. Habis belah atas. Kita tumbul bawah pula. Belakang bersih dik. Agak-agak airport dik. Oh, alhamdulillah geng, ini pokok jackpot geng. Jampot. Alhamdulillah. Wah, nak habis bubur pun. Kuk dah padat sangat. Alright. Bubur. Budak ni. Ya. Ya. Adik lap lah. Habis. Lagi lah. Dah. Sudah geng. Oh, hitam ni. Duduk ingat mati. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 11 ekor geng. Alhamdulillah ni sahih. Tu. Sahih elok geng. Oh. Dah sahih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ekor. 10 ekor. 11. Adik pun dah. Oh, 11 ekor kan. Betul yang tadi. Alhamdulillah rezeki. Oh, okey geng. Bubur terakhir. Belah atas. Habis. Habis lah bubur. Nanti kita berpotong ni. Aduh. Ayat kuat belakang. Ih. Mana ni? Okey geng, bubur terakhir. Bubur terakhir. Belakang bersih kan. Dah pelik tu tengok. Alhamdulillah kan. Dah galah kan. Bubur terakhir. Ada 4-5 ekor juga. Ada saiz juga lah. Kaki dik. Dia kesepit kaki dik. Begok dik, ada begok. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ekor. Tak betul. 7. Ha? 7. Oh, 7. Ni saya satu ni. 7. Campur dalam bubur ni. Sudah okey. 1, 2, 3. 2, 4, 6, 7 ekor. Betul dik, 7 ekor. Satu lepas balik 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, dekat kat ni. Pandai speed tu. 6 ekor geng. Habis bubur kita belah atas. Kita pergi lagi, kita sambung lah. Bubur belah bawah pula. Kita naik pengkalan dulu. Naik pengkalan dulu. Lepas tu kita sambung belah bawah pula. Okey. Selesai hari ni kat bubur belah atas. Jom kita pergi belah bawah pula. Mana ni dik?
ikan hari. 啊，你看这里，的菜全部美美啊，都有。其实我拿去还有啊，还没去干还有补补，还有啊，但是大概1 kg 2 kg 应该是有啊。 Aduh. 啊，这里我也不知道几 kg 全部美美啊。 Itu tak ada kan. Oh, dah keluar balik. Dah keluar awak tu. Mana ada ikan ni? 的菜全部美美啊，都有。其实我拿去还有啊，还没去干还有补补，还有啊，但是大概1 kg 2 kg 应该是有啊。啊，这里我也不知道几 kg 全部美美啊。 Jadi aku tak boleh ambil lah. Aku ambil lagi memang aku kena lah. Apa ah? Aku pakai kolam lah. Tak buka ni tu. Tak boleh buah ni buka. Oi, kotor. Mati udang. Oh. Nah, 这里边有5 kg。它的菜全部美美啊，这里边有5 kg 一啊。我算你5 kg 啊。 Okay, 5 kilo ni. Bubur belatas je. 你要几 kg？这里还有啊，底下我不知道有还有几 kg。